Mr. Formula akan formulakan parti bersama. Itu sindiran tajam seorang pemerhati susulan pengumuman Parti Bersama Malaysia bersama pimpinan Datuk Seri Rafizi Ramli serta Nik Nazmi Nik Ahmad yang akan turut bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Kata pemerhati, Raja Formula itu memang bijak menyusun kata-kata dengan segala macam ciptaan formula dan model ketika menjadi pembangkang. Namun apabila diberi peluang berada dalam kerajaan, rakyat masih tercari-cari formula mana yang menjadi, apatah lagi terbentuknya parti baharu. Pemerhati berkata tindakan Rafizi ini tidak jauh berbeza dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya menonjolkan kewibawaan dan ucapan berdekar-dekar di atas pentas politik. Namun kedua-duanya dikritik dengan kemampuan mengurus makroekonomi negara terutama dalam menangani kos sara hidup dan tekanan ekonomi rakyat. Jika dahulu formula digunakan untuk menawan Putrajaya, soal pemerhati sinis, adakah formula kali ini hanya untuk menyelamatkan karier politik sendiri? Dalam satu kenyataan, Bersama mengumumkan perkara itu dan disertakan dengan perbincangan lanjut bersama wakil bersama di Johor bagi mengenal pasti kerusi ditandingi parti itu. Kedua-dua bekas menteri itu turut mengumumkan Bersama akan memulakan jelajah di seluruh negara bagi memberi perhatian kepada agenda utama parti dengan Melaka menjadi destinasi pertama pada 7 Jun.